Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memperkukuhkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaikanlah segala perintahnya dan tinggalkanlah segala larangannya. Sesungguhnya iman dan taqwa itulah jalan memperoleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Tumpukanlah segala sepenuh perhatian dan janganlah sibuk dengan apa-apa jua perkara lara yang boleh mengalihkan tumpuan kita daripada khutbah ini. Semoga kita semua sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk keimanan kepada hari akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masa berlalu dengan begitu pantas. Ia bergerak tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Dunia kini dipenuhi dengan kemajuan yang melalaikan, hiburan yang memukau dan maklumat yang menyambar hanya dengan satu sentuhan jari. Namun di sebalik kesibukan dan hiruk pikuk ini, ramai manusia hanyut, leka dan terpedaya dengan bayangan keseronokan yang fana, sehingga mereka alpa terhadap hakikat yang pasti, iaitu ajal akan datang menjemput suatu hari kelak tanpa sebarang amaran. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah mengingatkan kita akan betapa hampirnya kita dengan hari kiamat, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud telah dekat datangnya saat itu, iaitu hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hambanya tentang kedatangan hari kiamat dan hampir berakhirnya segala urusan dunia, dan juga perintah untuk mereka bersiap sedia dengan bekalan yang mencukupi bagi menghadapi kedahsyatan kiamat sebelum ketibaannya, sedangkan mereka berada dalam keadaan alpa daripadanya. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain, wa yushiru bi asba'ihi fayamudduhuma." Yang bermaksud, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Baginda memberikan isyarat dengan kedua-dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkan kedua-duanya. Peristiwa terbelahnya bulan yang telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti mukjizat agung yang mengesahkan kebenaran risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu bukan sekadar mukjizat untuk menundukkan orang kafir Makkah, bahkan ia juga menjadi isyarat yang sangat jelas bahawa hari kiamat kian mendekat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan ini hanya benar-benar difahami maknanya apabila kita benar-benar yakin akan adanya hari kiamat. Selagi kita menyangka hidup ini panjang dan tiada kesudahan, maka kita akan terus leka dan terus leka. Tetapi apabila kita sedar bahawa kehidupan dunia ini pasti berakhir, barulah kita mengerti apa yang wajib kita kejar
dan apa yang wajib kita tinggalkan. Ketahuilah, kiamat bukan sekadar kematian, bahkan ia adalah permulaan kehidupan yang sebenar. Hari di mana bumi hancur berkecai, langit-langit digulung, gunung ganang berterbangan seperti kapas, lautan mendidih kepanasan, bintang-bintang berguguran, dan setiap manusia akan dibangkitkan lalu dihisap satu persatu tanpa pengecualian. Inilah gambaran yang membuatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu takut dan insaf apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran serta sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kedahsyatan kiamat. Hati mereka bergemetaran, air mata mereka mengalir deras, bahkan ada yang jatuh pingsan kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada ulama seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang menangis teresak-esak di waktu malam kerana kegelapan malam itu mengingatkannya kepada suasana hari kebangkitan yang penuh huru-hara. Maka persediaan menuju hari itu bukanlah satu mainan. Ia menuntut kita bersungguh-sungguh menjaga solat, menyempurnakan ibadat, mendidik anak-anak mencintai akhirat lebih daripada hiburan, menunaikan tanggungjawab memberi kefahaman agama kepada keluarga, serta menjaga diri daripada apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itulah bekal sebenar yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat yang amat dahsyat itu. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dunia ini hanyalah singgahan sementara, ibarat kapal yang berlabuh sebentar sebelum meneruskan pelayaran jauh. Namun ramai manusia tertipu dengan hiasannya, sibuk mengejar kemewahannya dan keseronokannya, lalu mereka kembali kepada Allah dalam keadaan tanpa bekalan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang telah dia sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Ayat sebentar tadi seakan-akan menyeru kepada kita, perhatikanlah bekalanmu. Adakah ia cukup untuk menghadapi hari kebangkitan? Sehebat mana pun nikmat dunia, semuanya akan lenyap. Yang akan kekal hanyalah amal yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkanlah bekalan dengan akidah yang murni, bersih daripada syirik dan khurafat, penuh keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Iringilah akidah itu dengan ibadat yang ikhlas, terutamanya solat 5 waktu sehari semalam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, basuhlah dosa-dosa yang lalu dengan taubat nasuha, lahir daripada penyesalan yang mendalam dan tekad untuk tidak mengulanginya. Hidupkanlah hati dengan zikir, bacaan Al-Quran dan doa, agar Allah menutup hayat kita dengan husnul khatimah, pengakhiran yang terbaik. Janganlah kita lupa menjaga hubungan sesama manusia dengan akhlak yang mulia, saling memaafkan dan menjauhi perpecahan. Dan perbanyakkanlah amal jariah seperti sedekah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak-anak yang soleh, kerana itulah bekal yang terus mengalir pahalanya meskipun jasad sudah berada di liang lahat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita menangisi kelemahan diri. Sudahkah kita benar-benar bersedia menghadapi hari yang paling dahsyat itu? Hari ketika mana ibu melupakan anaknya, sahabat tidak mengenal lagi sahabatnya, dan setiap manusia hanya memikirkan nasib dirinya di hadapan Allah Rabbul Jalil. Lihatlah ke dalam hati, adakah kita membawa cukup bekal taubat, amal soleh dan iman yang tulus, atau kita masih lalai mengejar dunia yang akan ditinggalkan? Jangan sampai saat kematian menjemput barulah kita menyesal kerana pulang dalam keadaan tangan yang kosong.
Namun wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, janganlah berputus asa. Pintu taubat masih terbuka. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Hari ini masih ada kesempatan untuk kembali memperbanyakkan istighfar, mendekatkan diri dengan Al-Quran, menghadiri majlis ilmu dan menjadikan setiap hela nafas sebagai ladang pahala untuk dituai di akhirat. Hidup ini singkat, tetapi peluang untuk meraih syurga masih ada. Bangkitlah dengan semangat. Penuhilah hari-hari kita dengan amal soleh. Didik keluarga kita dengan agama. Sebarkan kebaikan dan jauhkan diri daripada maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita husnul khatimah, meringankan langkah kita di padang mahsyar dan menghimpunkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya yang penuh kenikmatan. Sebagai rumusan khutbah ini, renungilah 3 perkara. Yang pertama, hari kiamat semakin hampir. Setiap detik membawa kita lebih dekat kepada pengakhiran dunia. Yang kedua, nilai hidup hanya dengan persiapan akhirat, kerana hanya iman, taubat dan amal soleh yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Dan yang ketiga, dunia hanyalah persinggahan, maka rebutlah peluang menyiapkan bekal sebelum bermula perjalanan abadi menuju akhirat. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. ثقلت في السماوات والأرض لا يأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanya ada di sisi Tuhanku. Tiada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya, melainkan Dia. Huru-hara hari kiamat itu amatlah berat, menggerunkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ia tidak datang kepada kamu, melainkan secara mengejut. Mereka bertanya lagi kepadamu, seakan-akan engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم بالرحمن وعلى وتفكر وبارك بجلالك وكمال عزه بارك واشرف عقبالك. أسأل العذاب والعذاب الكلمة والحرام ومنبع العلم والحلم والحكمة والإكرام وترجم لسان القيام أجل القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وزهدنا مولانا محمد وصلى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mimbar ingin memaklumkan bahawa Lembaga Tabung Haji Sarawak akan menganjurkan kursus asas haji bagi musim haji 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bermula dari 11 Oktober 2025 sehingga 3 Januari 2026 sebanyak 13 siri di 10 buah masjid yang terpilih di Sarawak. Maklumat berkenaan kursus tersebut boleh diperolehi dari laman web Tabung Haji, aplikasi TH Ijari dan pejabat tabung haji yang berdekatan. Seterusnya, marilah kita tetap istiqamah mengimarahkan masjid dan surau dengan mendirikan solat fardu secara berjemaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat 5 waktu. Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerjasama sesama masyarakat. Inilah asas kestabilan, kemakmuran dan keharmonian Sarawak dan negara kita Malaysia. Pastikan juga rezeki yang kita perolehi adalah daripada sumber yang halal lagi baik, kerana makanan yang halal adalah sumber keberkatan hidup. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiba." Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima melainkan dari yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Hidup beragama bukan hanya pada ibadah, tetapi juga dengan menjauhi perkara yang merosakkan. Justru hendaklah kita menjauhkan diri dan keluarga kita daripada gejala penyalahgunaan dadah, perjudian dan segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan umat. Pada hari yang mulia ini juga, marilah kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan. Angkatkanlah segala penderitaan, kesedihan, peperangan dan permusuhan daripada mereka dengan limpah rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Hakim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khususnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, Ya Hafiz,
Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu, dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi, demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kekalkanlah perpaduan kami di atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala musibah, wabak, penyakit dan bala yang tidak diingini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.